multi table saw. Mesin ni dia macam gabungan mesin table saw dan mesin meter saw. Bahagian atas dia boleh belah papan dan potong papan. Belah bawah dia boleh potong kayu yang tebal. Dua tugas ni korang boleh buat dekat satu mesin yang kecil dan compact ni. Walaupun saiz mesin ni nampak macam kecil, tapi dia pakai blade yang saiz besar. Sama besar dengan blade table saw yang pakai meja besar ni. Spek dia pun sama dengan mesin table saw ni. Power dia 2000 watt. Pusingan blade dia tu pun sama 5300 RPM. Mesin table saw yang power tu korang tak boleh bawa pergi site. Tapi mesin ni dengan spek yang sama, korang boleh angkut bawa pergi site. Dan dia tambah pula dekat bawah satu mesin meter saw khas untuk potong kayu. Jadi umpama bawa mesin table saw dan mesin meter saw dekat site projek.